Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni Pak nak masak sambal ikan bilis, sambal cili padi ya. Tapi cili padinya tak banyak. 2 biji bawang besar, 3 biji bawang putih, ada cili padi lah dengan cili merah besar sedikit dalam 2 biji. Ikan bilis tu apa buat 4 atau 5 genggam ya. Air asam jawa ya. Panaskan minyak, masuk bahan kisar tadi tu ya. Bahan kisar tu bawang besar, cili padi, cili merah tu, bawang putih. Tunggu cili tu masak dan pecah minyak ya. Sambal pun dah nampak pecah minyak ya dan kering sedikit. Bolehlah dimasukkan ikan bilis tu ya. Air asam jawa. Gaulkan rata ya. Tersalut semua sambal-sambal tu. Letaklah sedikit gula, garam, serbuk perasa. Dah nampak sedikit kering-kering macam tu, masaklah tu. Kalau masak untuk sahur boleh dirasa ya. Dah pun siap. Ni nak goreng telur dadar, letaklah bawang sikit, garam sedikit. Ikan bilis pun dah siap. Sambal hijau ya, tapi cilinya kurang hijau. Sebab cili padinya sikit. Telur pun sebelah dah masak. Kita balikkan ya. Ni kita nak buat sambal sotong kembang pula ya. Ada bawang 1 biji, bawang putih tu 3 biji. Cili kering ni dah direbus dan buang biji. Ada sotong kembang ya. Air asam jawa. Cili kering yang direndam buang biji tu dikisar dengan bawang besar 1 biji, bawang putih 3 biji ya. Masa nak kisar tu ambil sedikit bawang besar tu ya. Untuk menumis ya bawang besar tu. Masukkan bahan yang dikisar tadi ya, cili kering, bawang putih. Sedikit air. Sambal pun dah pecah minyak dan sedikit kering ya. Masukkan sedikit garam. Serbuk perasa. Gula tu ikut manis masing-masing ya. Air asam jawa ya. Masukkanlah sotong kembang tu ya. Kacau sebati ya. Biarkan sotong tu masak dan lembut sedikit. Sotong pun dah masak ya. Jomlah kita makan sahur ya. Ada yang minta sambal ikan bilis hijau, ada yang minta sambal sotong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain video. Okay, bye. Makan dengan telur dadar.